Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Saya mulakan dahulu dengan satu cerita yang mana saya berhadapan dengan murid dari kalangan mu'allaf masyarakat orang asing. Biasalah penggerak seringkali akan masuk ke perkampungan orang asli ini untuk mengadakan kelas Quran. Kita bimbing perkara-perkara asas di dalam agama. Jarang sangat saya bila mana buka soalan. Ada tak nak tanya? Kalau nak yang nak tak faham tanya. Jarang sangat dapat feedback, ustaz aku nak tanya. Jadi confidence level tu tinggi lah. Maknanya anak-anak murid faham dengan apa yang saya sampaikan. Satu hari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin nak uji dan nak saya relatekan dengan ayat Quran yang saya bacakan tadi. Selesai saya menguraikan cerita ataupun bab berkaitan dengan hukum hakam dalam Islam, anak murid saya angkat tanya, ustaz aku nak tanya satu benda. Ustaz, orang Melayu mari kampung aku cerita Islam haramkan ini. Ini tak boleh, itu boleh. Tapi ustaz, kenapa aku tengok orang Melayu ada yang minum arak? Engkel dia makan ustaz. Engkel ni arak lah. Engkel. Anak-anak dara kami dia bawa lari sampai mengandung ustaz. Jadi aku nak tanyalah, yang mana betul ni? Islam suruh macam ni ke atau yang Melayu buat ni? Orang asli dia ada satu istilah, dia akan panggil kepada Melayu yang tak guna ni, maaf cakap, dia kata Melayu jobok. Melayu tak boleh pakai. Melayu jobok. Jadi bila saya dapat soalan ini, satu tamparan yang sangat-sangat hebat. Saya teringat pada surah As-Saff, Allah bagi tahu kepada kita, wahai orang yang beriman, kenapa kamu buat benda yang kamu tak, apa yang kamu buat tapi benda yang kamu katakan tetapi kamu tak buat. Lalu saya sebut kepada dia, ingat Islam itu agama, Melayu itu bangsa. Tak semua orang Melayu yang baik dan tak semua orang Melayu itu jahat. Samalah dengan orang asli. Kalau ada yang minum arak, takkanlah semua orang asli itu jahat. Maka inilah muhasabah yang perlu kita ambil. Sebagai mukallaf, kita adalah duta kepada agama. Wallahu a'lam. Terima kasih.